Selain daripada bazar dekat Pekan Masjid Tanah tu kan, ada satu lagi bazar dalam kampung, dekat Kampung Durian Daun Masjid Tanah. Sebelum ni memang bazar sini tak ada. Tahun ni baru first time dia orang buat. Dia bagi tahu ada 20 kemah yang berniaga dekat sini, tapi hari ni first day puasa, jadi belum semua buka. Macam-macam makanan ada, ayam golek ada, mutabak ada, nasi kerabu, nasi tomato, sup utara. Tapi itulah, ada beberapa lagi yang belum masuk hari ni. Kau nak makan lauk-lauk kampung, lauk-lauk orang lama yang masak pun ada dekat sini. Kau tengok yang macam ini, ni lauk orang lama ni. Pucuk ubi tempoyak, ada yang panggil tempoyak daun kayu. Lauk ni memang rare, payah jumpa. Bila dia buat bazar yang macam ini, bagus sebenarnya. Ramai orang kampung datang support. Saya rasa lagi beberapa hari semua dah masuk, saya rasa lagi meriah sini. So orang yang daripada Masjid Tanah nak balik ke Alur Gajah pun boleh singgah dekat sini. Dia punya lokasi ni mudah je nak cari. Dia tak jauh daripada tangki air dekat Lendu tu. Yang ini contohlah beberapa kios yang saya singgah, saya beli. Kita support peniaga-peniaga dekat sini pula. Save video ni siap-siap. Besok petang, cuaca baik, datanglah membeli, support peniaga-peniaga dekat sini pula. InsyaAllah mereka buat yang terbaik. Okay, bye.